Bajet saya banyak sekarang ni kan. Saya nak simpan sikit-sikit dalam account Gap atau saya beli terus emas fizikal ni. Jangan lupa save video saya untuk tuan-puan tahu macam mana sebenarnya nak buat dengan duit tu. Kalau duit tuan-puan banyak, terus beli item yang besar sebab ni tuan-puan spread adalah lebih nipis. Maksudnya untuk per gram bagi emas tersebut, contoh 50 gram, kalau kita bahagikan dengan 50, maka 1 gramnya adalah lebih murah. Dan ini akan membantu tuan-puan, simpanan tuan-puan akan lebih cepat menguntungkan. Kalau macam tu rugilah kalau saya simpan dalam akaun Gap sikit-sikit. Tak tuan-puan, itu adalah untuk simpanan yang bajet. Maksudnya kalau lah tuan-puan ni tak ada duit banyak kan, 1 gram RM500, mahal sangat. Saya ada RM200 je. So tuan-puan boleh juga menabung dalam akaun tu. Dan tuan-puan kena ingat, simpanan emas ini bukan untuk kegunaan short term, long term. Maksudnya 2 ke 3 tahun dan ke atas. Maka bila tuan-puan menabung dekat dalam akaun Gap ke, beli secara fizikal dengan kuantiti yang banyak ke, kaedahnya sama. Kita penyimpan emas yang mana kita kena menyimpan dalam tempoh yang panjang 2 ke 3 tahun.